Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi kita di dalam ta'alim hadis. InsyaAllah hadis pada hari ini saya akan membacakan hadis yang bertajuk keanehan hadis puasa adalah untuk Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu amalin ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih wa la khulufu fa mis-shaim atyabu 'inda Allahi min rihil misk. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda bersabda, semua amalan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri, melainkan puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku, yakni untuk Allah, dan aku, Allah, yang akan memberikan ganjaran buatnya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari wangi kasturi. Sahih Al-Bukhari. Ulasan, dalam hadis ini Rasulullah SAW secara jelas menyatakan bahawa setiap amalan anak Adam itu kebaikannya adalah untuk dirinya, kecuali puasa, kerana sesungguhnya puasa itu hanyalah untuk Allah. Lafaz hadis ini seakan-akan aneh dan mengelirukan. Bukankah seluruh amalan anak Adam itu kebaikannya adalah untuk anak Adam itu sendiri? Bukankah solat juga ditunaikan untuk Allah? Mengapa pula hadis ini menyatakan bahawa hanya puasa sahaja untuk Allah? Di sini yang menarik pembincangan mengenai hadis ini, para ulama telah membahaskan hadis ini bagi meneroka apakah intipati yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa puasa itu adalah untuk Allah. Menurut Al-Imam Ibn Hajar, puasa itu dikatakan hanyalah untuk Allah kerana puasa adalah suatu amalan yang sukar untuk didatangi perasaan riya. Amalan yang tiada unsur riya menunjukkan ia dilaksanakan semata-mata hanyalah untuk Allah. Andai sekiranya seseorang itu menunaikan solat, ia boleh menimbulkan rasa riya dalam dirinya. Begitu juga dengan amalan bersedekah atau zakat yang berupaya membuatkan manusia berasa ingin menunjukkan. Mereka yang menunaikan haji ataupun umrah juga berpotensi untuk dianggapi perasaan riak atau ingin menunjuk. Namun sukar bagi amalan berpuasa ini kerana tiada siapa pun yang akan tahu seseorang itu sedang berpuasa, melainkan orang itu dan Allah. Oleh yang demikian, kata Al-Qurtubi, lamma kanatil a'malu yadkhuluha riya' wa sawmu la yattali'u alaihi bimujarradi fi'lihi illa Allah fa'adafahu Allahu ila nafsih. Memandangkan semua amalan berpotensi untuk dicemari dengan sifat riya, sedangkan puasa itu tidak akan diketahui oleh sesiapa pun, melainkan diri orang yang tersebut dengan Allah sahaja. Maka Allah menyandarkan amalan berpuasa ini hanya untuk dirinya semata-mata. Fathul Al-Bari. Al-Imam Ibn Hajar melanjutkan lagi perbincangan ini dengan menimbulkan persoalan tentang bagaimana sekiranya seseorang yang berpuasa itu timbul perasaan riak di dalam jiwanya. Kata Ibn Hajar, maksud puasa itu tidak mengandungi unsur riak adalah kerana dengan hanya berpuasa seseorang itu agak sukar untuk melakukan riak, melainkan dirinya sendiri yang menendahkan bahawa dia sedang berpuasa. Sebagai contoh,
seseorang yang sedang berpuasa dan kemudian dia pun memberitahu manusia lain bahawa dia sedang berpuasa, maka ketika itulah datangnya perasaan riak. Dan unsur ini itu tidak masuk melainkan melalui kaedah ini, iaitu dia sendiri menceritakan kepada orang lain yang dia sedang berpuasa. Sedangkan amalan-amalan yang lain tanpa diceritakan kepada sesiapa pun, perasaan riak itu telah mungkin hadir dalam jiwanya. Terdapat juga bacaan lain bagi maksud mengapa Allah menyandarkan amalan berpuasa ini untuk dirinya. Dalam perbincangan ini, Al-Imam Ibn Hajar memberikan penafsiran kedua dari aspek yang lain pula. Kata Ibn Hajar, puasa ini dikatakan hanyalah untuk Allah kerana hanya Allah sahaja yang tahu nilai dan jumlah ganjaran yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa. Kata Ibn Hajar, yang dimaksudkan dengan lafaz dan hanya akulah yang memberikan ganjaran puasa membawa makna bahawa hanya aku sahaja yang mengetahui tentang kadar nilai ganjaran dan gandaan kebaikan pahala yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa. Sedangkan ibadah yang lain telah dinyatakan jumlah ganjaran yang akan diberikan, seperti solat berjemaah dengan 25 kali ganda ganjaran. Pandangan Ibn Hajar ini disokong dengan kewujudan hadis yang menyatakan bahawa semua amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan dengan jumlah yang tertentu, melainkan puasa. Sesungguhnya ganjaran puasa hanya Allah yang mengetahui. Sabda Rasulullah SAW, setiap amalan anak Adam itu akan digandakan dengan 10 kali ganda sehingga 7 kali ganda atas kehendak Allah. Lalu Allah berfirman, melainkan puasa, sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku akan memberikan ganjarannya. Ada juga yang berpandangan bahawa ganjaran berpuasa ini tidak diketahui melainkan Allah, kerana puasa itu adalah kesabaran, dan ganjaran bagi orang yang bersabar tidak diketahui melainkan Allah. Sabda Rasulullah SAW, wa shaumu nisfus sabr, dan puasa itu adalah sebahagian daripada kesabaran. Musnad Ahmad. Sedangkan ganjaran orang yang bersabar itu tidak terhitung ganjarannya. Firman Allah, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Surah Al-Zumar ayat 10. Oleh kerana ganjaran orang yang berpuasa dan bersabar ini nilainya hanya diketahui di sisi Allah, maka amalan berpuasa tersebut disandarkan terus kepada Allah kerana hanya Dia yang mengetahui kadar pahala yang akan diberikan. Persoalan mengapa amalan berpuasa ini disandarkan kepada Allah juga telah dihuraikan daripada perspektif yang berbeza. Menurut Al-Imam Ibnu Al-Bar, ia adalah kerana puasa itu adalah amalan yang paling disukai oleh Allah. Beliau melihat bagaimana amalan berpuasa ini berfungsi, iaitu ia adalah sebuah ibadah yang berpusat kepada niat dan iktiqad yang benar. Sekalipun seseorang itu meninggalkan makan dan minumnya, namun tanpa niat yang betul, ia berupaya menjadikan puasa tidak berkualiti. Dan niat ini adalah tempatnya di hati yang tidak diketahui melainkan Allah. Begitu besar ganjaran pahala mereka yang berpuasa sehingga Allah sendiri yang meletakkan gandaan yang selayaknya buat mereka yang berpuasa. Dan ganjaran ini tidak akan diperolehi melainkan dengan jiwa yang benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis seperti ini dinamakan sebagai hadis qudsi kerana Rasulullah SAW menceritakan dialog Allah Ta'ala kepada kita dengan menyatakan, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, iaitu untuk Allah dan bukan untuk Rasulullah. Alhamdulillah, selesai untuk hadis pada hari ini.
InsyaAllah semoga apa yang kita dengar dapat kita fahami dan amalkan serta sebarkan kepada semua insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.